Mak, Kata semalam tengoklah kata mak mertua aku semalam WhatsApp Tu malas tegur tau. Tegur semalam mak masak benda ni kan. Pucuk ubi dengan ayam berempah. Ira pun kata, aduh mak sedapnya. Tiba-tiba hari ni sampai buat depan lah. hidung. Tak Mak, apalah. I love you mak. I love you too. Hari Jumaat. Iyalah sedekah Jumaat. Hari ni memang kita kena bagi orang makan mak. Ya, memang. Hari ni hari Ashura dah. Ya, saya. Kena belanja orang makan. Hari ni Kak CM buat ni petai belada. Mak nak makan tak Jom kita makan. Jom sayang dah habis dah nampak kan. Masak apa ni? Oh, petai. Kau lah ni, kau minta kan mak mentua aku. Kau minta mak mentua aku kan. Aduh, sedapnya. Ya memang betul sedap Saya sumpah. buat, aduh, sedapnya. Aduh, mak pun kata, pagi-pagi mak pergi. Rajinnya mak. Mana ada mak mentua korang macam ni tak? Memang tidak. Mak mentua korang macam ni? Tidak. Ada. Mak cakap mak ada. Kelas. Mak cakap mak. Ada. Sedap sangat-sangat. Mak mentua aku tambah. Tambah lagi. Tambah. Mantu saya pandai masak tau. Asyik. Pandai masak sangat-sangat. Saya selalu tengok kat story. Hari-hari baru saya makan. Sedap, tambah. Kita tak boleh tunjuk muka mak mentua kita sebab dah buka tudung. Dah buka tudung. Tengok mak mentua kita masak. Mak memang terbaik. Mantu kita pun pandai masak, sedap. Coba kita tambah tau.